Fungsi penyeliaan menurut Marrison 2003 terdapat 3, iaitu yang pertama pentadbiran. Memastikan pekerja sosial mematuhi SOP, dasar agensi dan juga accountability. Yang kedua adalah pendidikan, meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi profesional. Yang ketiga ialah sokongan, membantu pekerja sosial mengurus tekanan dan emosi. Dapatan kajian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tahun 2020 mendapati fungsi penyeliaan iaitu penyeliaan sokongan dapat mengurangkan burnout, dapat meningkatkan motivasi pekerja sosial serta dapat meningkatkan kualiti keputusan profesional yang mana semua ini dapat menyumbang kepada perkhidmatan yang lebih efektif kepada klien-klien jabatan. Garis panduan penyeliaan menggariskan bahawa penyelia mestilah mengimbangi ketiga-tiga perkara utama iaitu pentadbiran, pendidikan dan sokongan. Dari sudut pentadbiran, penyelia hendaklah mudah dihubungi. Penyelia memastikan maklumat jelas dan tugas mengikut SOP. Dari sudut pendidikan, penyelia memberi bimbingan, tunjuk ajar dan sumber yang sahih untuk meningkatkan kemahiran pekerja sosial. Dari sudut sokongan pula, penyelia menyediakan ruang yang selamat, empati dan juga membantu pekerja sosial dalam menguruskan tekanan. Apabila ketiga-tiga aspek ini digabungkan, penyeliaan akan menjadi lebih berkesan dan profesional. Aplikasi garis panduan dalam kes Hadi. Dalam kes Hadi, penyelia akan menyemak laporan dan SOP penamatan kes sebagai langkah awal. Kemudian, penyelia melatih pendekatan engagement yang baru supaya intervensi lebih berkesan. Penyelia juga memberi sokongan emosi kerana Hadi berasa kecewa dan marah. Seterusnya, penyelia memastikan 2 sesi akhir lebih berkualiti dan mencapai objektif. Dan akhirnya, penyelia akan terus memantau dari segi dokumentasi dan juga kemajuan diri Hadi. Model penyeliaan fungsi. Terdapat 3 komponen utama iaitu pentadbiran, pendidikan dan sokongan. Pengurus agensi memberi arahan khusus kepada Hadi untuk mengadakan 2 sesi terakhir bersama Angela dan anaknya sebelum sesi ditutup. Untuk komponen pendidikan, bagi situasi klien untuk menolak sesi, pekerja sosial berasa kecewa dan penyeliaan perlu melatih Hadi untuk menggunakan beberapa teknik intervensi dan pendidikan yang sesuai. Untuk komponen sokongan, Hadi mengalami kekecewaan kerana klien menolak untuk teruskan sesi. Hadi berasa frust, marah dan sukar terima penolakan daripada klien sehingga Hadi hilang keyakinan diri dan berasa gagal sebagai pekerja sosial. Baik, mengapa model penyeliaan fungsi ini sesuai dalam kes Hadi? Kerana terdapat 3 faktor iaitu lengkap, seimbang dan praktikal. Klien menolak sesi, Hadi pula perlukan ruang refleksi dan Hadi kurang kemahiran engagement manakala dia perlukan latihan dan juga agensi telah menetapkan arahan. Dan bila arah ditetapkan, perlukan kepatuhan kepada SOP. Cara melaksanakan penyeliaan.
Yang pertama, sesi awal untuk menetapkan objektif. Yang kedua, analisis kes melibatkan emosi Hadi, intervensi dan SOP. Ketiga, pelatihan dan bimbingan diberikan untuk meningkatkan kemahiran. Keempat, sokongan emosi membantu Hadi mengurus tekanannya. Yang kelima, Hadi melaksanakan 2 sesi akhir menggunakan pendekatan yang baharu. Keenam, penyelia membuat pemantauan dan menyimak laporan. Ketujuh, penutupan dilakukan dengan maklum balas dan perancangan seterusnya. Inilah penyeliaan yang lengkap dan teratur untuk membantu Hadi dalam kes ini. Pelaksanaan penyeliaan fungsi pentadbiran. Untuk fungsi pentadbiran, penyelia memastikan kerja yang Hadi jalankan teratur dan mengikut SOP agensi. Dalam pelaksanaan, penyelia menyimak laporan kes, memastikan objektif intervensi yang jelas dan memantau penyeliaan 2 sesi akhir yang diarahkan oleh pengurus. Fungsi ini penting supaya Hadi tidak bekerja mengikut emosi tetapi mengikut standard profesional dan garis panduan organisasi. Kesimpulannya, penyeliaan fungsi pentadbiran ini membantu Hadi bekerja secara teratur, jelas, profesional, berstruktur dan bukannya bertindak mengikut emosi. Dalam fungsi pendidikan, penyelia memberi bimbingan dan latihan kepada Hadi untuk meningkatkan kemahiran intervensi kepada dirinya. Penyelia membantu Hadi menilai semula teknik yang digunakan, memperkenalkan kaedah seperti motivational, interviewing dan pendekatan trauma inform serta memberi ruang untuk refleksi profesional. Melalui pendidikan ini, Hadi dapat memperbaiki cara bekerja dan lebih bersedia untuk menghadapi klien seperti Angela dan membantu Hadi menjadi lebih kompeten, matang dan berkemahiran tinggi dalam mengendalikan klien yang sukar. Dalam fungsi sokongan, penyelia membantu Hadi mengurus emosi kecewa dan marah akibat penolakan daripada Angela. Penyelia menyediakan ruang yang selamat untuk Hadi meluahkan rasa, memberi empati dan membantu Hadi melihat sendiri situasi ini sebagai sebahagian daripada proses kerja sosial. Fungsi sokongan ini sangat penting untuk mengurangkan tekanan, mencegah burnout dan mengembalikan keyakinan profesionalisme yang ada pada Hadi dan membantu Hadi mengurus emosinya, kekal bermotivasi dan kembali bekerja secara stabil. Kesimpulan untuk Hadi, membantu Hadi mengurus emosi, meningkatkan kemahiran intervensi dan mengembalikan keyakinan profesional dalam kerjaya Hadi. Untuk Angela pula, Angela dapat menerima intervensi yang lebih selamat, berempati, terarah melalui sesi penutupan yang berkualiti. Untuk agensi pula, agensi dapat memastikan SOP sentiasa dipatuhi, kualiti perkhidmatan meningkat dan pekerja sosial lebih kompeten dan berdaya tahan.